Lutut makin bengkak tapi kau biar je. Itu tanda awal sendi haus tanpa kau sedar. Mula-mula kau rasa lenguh bila jalan jauh. Lepas tu datang rasa mencucuk bila nak bangun kerusi. Lama-lama lutut makin tegang, bengkak bila nak rukuk, terkunci bila nak sujud. Malam pula berdenyut sampai tak boleh tidur. Itu semua petanda rawan dalam lutut. Makin nipis osteoartritis mula menyerang perlahan-lahan. Kalau kau biar, risiko makin besar. Ramai yang akhirnya terpaksa cucuk gel, tukar sendi besi, malah ada yang lumpuh seumur hidup. Sebab tu aku cari ikhtiar sebelum terlambat. Aku jumpa jus Lenix gabungan herba tradisi macam tulang gunung untuk kuatkan rawan, kunyit untuk redakan radang dan halba untuk lancarkan darah serta hilangkan tegang. Aku amal 2 kali sehari, pagi dan malam. Senang je, koyak, terus minum. Tak payah rebus, tak payah sapu. Alhamdulillah lutut makin ringan, sakit makin reda, solat pun lebih lancar. Kalau kau tengah hadap sakit lutut sekarang, jangan tunggu sampai terlantar. Ikhtiar dengan jus Lenix, tekan button order now sekarang sebelum terlambat.